Hello guys, you tengok sekarang zaman boleh kata zaman scam. So kenapa? Tengok, saya punya kawan baru hantar dekat saya. Okay, so tengok. Ini orang dia ambil kita punya video. Okay, tengok. Semua video dia ambil dari kita punya page. Lepas tu dia post kat TikTok page dia. Tengok. Ini apa nama? FERK Auto. Ini tak tahulah orang yang dari mana. Tapi semua video dia ambil dari company kita, lepas tu dia post dekat page dia. Lepas tu mungkin untuk buat scam lah. So saya nak alert you orang nampak logo ni, okay, jangan beli sama dia. Ataupun you boleh report dia direct, tak ada masalah punya. Report dia ataupun share lah untuk kawan-kawan ataupun fans-fans JB Auto ni. Jangan nanti kena scam, you orang blame aku, habislah. Sebab itu suara aku tu, okay. So tengok banyak banyak dia buat. Actually dia start buat dari bila? Dari tahun 2025 bulan 12. Dia start buat dari situlah. Okay, so kawan-kawan, alert sikit. Kalau you orang nak beli kereta dengan JB Auto World, actually first step you orang boleh cuba confirm dulu dekat salesman sini. Okay, contoh you orang masuk page kita JB Auto World, Facebook, TikTok. Okay, lepas tu cari salesman punya number. Lepas tu screenshot apa-apa yang you pernah dia bagi mereka, confirm dulu. Baru you orang buat bank in duit ke apa. Lepas tu yang most important duit jangan bank in pergi personal account. Kalau masuk personal account habislah. Memang dah kena scam lah. Lepas tu kita tak tanggung itu. Sebab awal-awal kita sudah cakap. Okay, Lagi satu, you orang boleh cuba walk in kedai kita. Itu yang paling senang punya. Walk in kedai sini, confirm dulu ada salesman ni ke tak. Ataupun biasanya walk in lagi senang lah. So kenapa? You boleh face to face tengok kereta ataupun salesman tu. Lagi senang. Lagi sekali boleh tengok condition kereta. So kawan-kawan, itu saja saya nak sharing untuk korang. Ingat, jangan pergi beli dengan page itu. Nanti kena scam, saya tak tanggung. Company pun tak tanggung. Okay, so itu saja kawan-kawan. Kita jumpa next video.